Nama saya Kak Ila, umur 44 tahun, asal daripada Sungai Kerang, Sungai Kerang. Taiping, Perak. Kakak kenal Syarjah ni daripada siapa kak? Daripada Mak Long Bia. Jadi sampai hari ni dah berapa lama kak buat rawatan Syarjah? Masa bulan 11, 20 hari bulan start buat, 3 bulan rasanya. Okay, kak boleh cerita sikit tak apa masalah kesihatan yang akak hadapi? Masa bulan 8, 2025, pukul 3 pagi, kita rasa sakit dada. Masa tu tengah tidur, sakit dada, lepas tu bangun, memang sakit sangat, memang tak tahan sangat. Cakap dekat suami, masa tu dia pergi ke laut, tak boleh nak kata apalah. Esok tu terus pergi klinik. Doktor kata serangan jantung. Terus dia bawa pergi ke hospital Taiping. Kena tahan 5 hari dekat sana. Lepas tu doktor suspek satu saluran tersumbat. Balik daripada hospital Taiping, doktor bagi tarikh untuk pergi ke hospital Ipoh. 17 hari bulan 12 buat angiogram dan doktor dapat tahu kata 3 saluran tersumbat di jantung. Lepas tu kena pergi ke hospital Pulau Pinang buat operation bypass. Masa tu memang rasa susah hati lah. Sebab nak kena pergi buat operation, bukannya kecil, besar operation tu kan, bypass tu. Lepas tu balik sembang dengan suami macam mana apa semua. Jumpalah anak ibu Saviah tu, yang kami panggil Mak Long tu kan. Dia cakap, Kak Ella pergilah buat Syarjah dekat Ion Taiping, dia kata. Sebab mak dia pun sakit jantung, dia cakap. Lepas pada jumpa doktor kat Ipoh 17 hari bulan, tak buat Syarjah 20 hari bulan 11. Lepas tu doktor bagi pergi jumpa doktor Pulau Pinang 11 hari bulan 12. Dalam masa tu 16 hari dah saya buat Syarjah. Lepas tu sampai sana doktor suruh buat X-ray dengan ECG. Doktor cakap okey. Dia kata sepatutnya kalau macam ni memang dah tak okey dah. Teruk sebab 3 saluran tersumbat. Doktor cakap okey 2 bulan lepas ni kita jumpa balik tengok macam mana. 2 bulan lepas tu saya memang buat Syarjah tanpa gagal lah, hari-hari datang. Sampai 23 hari bulan 2, 2026, jumpa balik doktor pakar dekat Pulau Pinang dan doktor cakap saya dicas daripada jantung. Doktor Ji saja tak tahu lah, menangis dengan suami. Memang tak tahulah. Terima kasihlah banyak-banyak dekat Cikgu Nazirul, Sakinah, Iqbal and semua-semualah. Selalu doakan kesihatan Kak Ella untuk baik, untuk sihat. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Syarjah, terima kasih semua. Sama-sama dengan suami, dengan anak kan? Ya. Yeah. Mungkin ada perubahan pada anak ataupun suami yang akak boleh share sekali? Banyak perubahan. Sebelum ni pun saya memang sakit badan, memang lemah. Selalu cakap kat suami, abang saya tak larat lah nak buat apa-apa, tak apa semua dia buat. Lepas pada buat Syarjah ni, Alhamdulillah jadi tegas. Daripada tak boleh membuang, boleh boleh membuang. Segala-galanya lah, tak boleh mencangkung, boleh mencangkung. Sebelum ni memang kaki sakit. Memang tak boleh siapa pegang kaki. Sakit sangat. Lalu sekarang ni Alhamdulillah. Anak Alhamdulillah sekarang ni dia tak jadi dah. Gatal-gatal dekat kaki tak ada jadi dah. Suami pun sebelum ni dia payah nak tidur. Malam memang payah nak tidur. Sekarang Alhamdulillah dah boleh lena sampai ke pagi baru bangun. Ada pasang niat tak nak? Ya, memang nak sangat kata Syarjah ni. Pada semua yang tengok ni, kalau sebelum sakit tu mainlah buat rawatan. Terima kasih cikgu-cikgu semua sebab tolong mama bagi sihat. Amani sendiri ada perubahan tak? Ada. Alhamdulillah kaki dah okey. Kaki tak Amani sakit jadi apa? dah kuda buta. Kuda buta. Sekarang ni? Sekarang ni okey dah. Alhamdulillah. Saya minta izin kongsi gambar Amani boleh? Boleh. Terima kasih cikgu-cikgu semua.